Hello. Hai. Hai Oksi. Hai Seno. Oi. Alamak. Saya tak turn on lagi. Sabar. Seno. Thank you so much for the heart ni. Thank you so much for the God popular. Hello. Hai. Hello. Hai semua. Hello. Selamat malam semua. Comelnya. Terima kasih. Hello. Good malam everyone. Good malam. Malam good. Good malam. Ya Allah. Thank you so much for the rose and you awesome. Makasih. Kasih repost guys. Terima kasih. Pedro. Kasih faham bos. Meow. Hello. Hai semua. Today we join. Alhamdulillah. Hai Koiji. Okay. Hai. Selamat malam semua. Semua sihat-sihat belaka ke? Udah makan? Dah makan ke belum? Sorry lambat. Macam mana akak buat VTuber ni? Ni akak VTuber ni akak beli dekat booth. Ada satu booth tu. Boleh beli kat situ. Situ ada banyak. Pedro. Selamat mengajar cikgu. Kasih faham cikgu. Sihat. What about you? Mana soalan dia? Sabarlah. Kita let dulu. Kenal dulu cikgu. Sihat. Dah makan dah. Ya Allah. Thank you so much for the cake slice. Thank you so much. Mana soalan dia? Sabar. Ini excited sangat ni nak belajar. Pedro. Macam kuat pun ada. Okay. Soalan apa ni? Soalan dia. Sudah makan ke belum? Okay, ubahan dia Y sama dengan K R over J. Ingat game hari ni? Tak adalah. Hari ni hari ni Ahad kan? Kan hari ni hari Ahad kan? Right? Oh, hari ni Ahad. Jangan gaslight saya guys. Tak baik gaslight orang ni. Honestly, soalan ni untuk apa? Tajuk ubahan sangat senang. Masa bila je tak senang cikgu? Cikgu asal cikgu je muka senang. Masa bila je tak senang cikgu? Apa benda ni? Gas fire tak apa kot. Ubahan tu apa? Perubahan. Ubahan itu adalah suatu apa. Ubahan itu apa? Wan. Ubahan tu apa? Semua cikgu kata senang. Ini kena faham ayat je lah. Tajuk ubahan kena faham ayat je. Pedro. Differentiation ke? Bukan differentiation sayang. Variation. Dia variation. Okay. Dia ada berapa Alright. Remember guys, skill. Okay, let's go for ini. Let me drag here. Okay, let me open. Okay. Dah open sesame. Alright. Okay. Untuk hari ni. Pedro. Baik, tajuk dia variasi je. Bukan. Variasi itu biologi. Okay, so hari ni tajuk kita adalah ubahan. Allah. Pedro tutup. Pedro halang. Pedro ke tepi. Okay. Ubahan. Alamak, dah start SPM ke? Dah. Alamak, Pedro tepi sikit. Tak nampak.
Sikit. Okay. Alright. Tepi Pedro, tepi. Pedro, kacau Pedro ni. Dia nak juga sibuk. Tak apa, dah okey dah. Nampak kan? Okay. Pedro gimana solution? Kesian Pedro tak buat apa-apa. Thank you so much for the hype me. Okay, dalam ubahan ada berapa Sekejap. 1, kita kira. 1, 2, 3. Okay. 3, 4. Okay, 4. 5. Ada 5. Okay. Ada 5. Ada 5. Okay, kita ada 5. Ubahan ada 5. Tapi biasanya korang exam gabungan semua. Assalamualaikum teacher. Ajar apa? Waalaikumsalam. Asyari. Hari ni kita belajar tajuk ubahan. Dia kata 5. POV Pedro, I want to join too. Hi Cranberry. Okay. Mami, it's been a year. Dia main a year lah Hi Neris. Asal tak Google macam fizik? Google macam fizik. Kenapa Google macam fizik? Okay. So, dalam ubahan ada 5. Ada 5 ni. I miss you too. How is you? How are you? Where have you been? Exactly. Okay. Untuk first ni adalah ada 4 rasanya. Ubahan langsung. Okay. Kan ubahan langsung. Internship. Oh, you're doing internship right now? Wow. How's internship going? Okay tak? Ubahan ni English dia apa teacher? English dia adalah variation. Okay, untuk ubahan langsung ataupun direct. Direct apa? Direct variation ke? Direct variation. Entahlah. So, in English dia adalah direct variation. Okay. Teacher is giving me high blood pressure. Oh no. Tabahlah ya, sister. Variation bukan pelbagai ke? Nak belajar juga. Meh belajar. Variation. Slight change, difference in condition. Perubahan. Difference, distinct form of something. Habis tu variation in math. Describe relationship between variable. Direct proportional, inverse proportional ke? Yes. Betul? Hi Afi. Manalah korang dapat? Tak salah. Variation tu memang pelbagai, kepelbagaian. Variation ni ada dekat dalam tajuk biologi. Bio ataupun sains. Tak salah tu. Tapi ini variation yang ini dia adalah merujuk kepada variation relationship of variable. ES. Oh, faham saya dari biologi pergi math tu nak faham. Understand? I see. Okay. So, ni yang first kita ada ubahan langsung. Number 2, kita ada ubahan. Sebenarnya kat dalam ni ada 2. Dia macam like pap 1, pap lagi 1. Allah buruknya. Ada lagi 1. Okay. Ni ada 2. Lepas tu dekat apa? Dekat mana? Lepas tu kita ada juga variation. Inverse bukan. Tercantum. Is it joint? Tak silap cikgu. Buat langsung. Ya, buat langsung. Di mana depends on pada ni. Dia ada banyak jenis. Okay, lepas tu ada ubahan tercantum. Ubahan tercantum.
cantum. Genuinely ada high chance korang punya sekolah tak ajar ikut split macam ni. But probably ada. Ini adalah joint variation. Okay. Cosec 1/cos tu termasuk ke trigo yang itu MX sayang weh. Also hi apa ni? Hi, hey. Oh, hey. Alright. So joint variation. And then number 3 kita ada inverse. Apa ubahan songsang. Inverse variation. Okay. Bahan songsang. Ala buruknya lah tulisan. Sorry geng. And lastly is number 5. 5 adalah gabungan. Gabungan punya songsang tak silap. Let me double check. Betul. Ubahan gabungan. Form 3 boleh join tak? InsyaAllah kalau tak pening. Ubahan gabungan. Okay. Ataupun 4. Sorry. My bad. Saja je nak tengok korang fokus ke tak. Okay. Ini adalah combined variation. Combined variation. Cikgu tahu buat kelas ke untuk matematik? Ada? Tu chapter 2. Chapter 2 next month. Kita ikut buat by month. Okay. So kita ada 4 ni. And dekat ubahan langsung ni dia sebenarnya ada 2. Satu yang Y X, lagi satu is Y X cos N. Itu. Chapter 1 equals to 1 man. Betul? Betul. Kita akan cubalah. Good evening teacher. Hi Red. Alright, so okay. So kita ada 4 ni. Alright. Kita ada 4 ni. Ubahan langsung, ubahan tercantum, ubahan songsang dan ubahan gabungan. Okay. So ubahan gabungan ni adalah gabungan daripada semua ni. Ubahan tercantum adalah ubahan yang dekat bahagian langsung ni ada both. Okay, so maksudnya ada yang ni. Ini basically index je sebenarnya. Index je. Korang tak benda tak ada benda pun. Tak ada benda pun. Percaya. Tak ada benda pun. Okay, so like benda basic yang korang belajar adalah ni. Y berkadar terus dengan X. This is the most basic one lah. Hi Imi, morning. Morning. Okay. Y berkadar langsung dengan X. Ini adalah suatu apa? Hubungan. Okay, hubungan dalam ayat. Tajuk Faith ni, direct proportional. Yes, that is a relationship. It's a hubungan. Okay, hubung kait. Okay, so but this is not math. This is not math. Ini tak ada dalam simbol matematik. Okay, so kita kena tukar dia kepada matematik punya form. Bentuk matematik. Okay, so bila nak tukar, dia akan jadi yang ini bentuk ni. Kan, bentuk ni adalah asal usul daripada ini dengan K. Ada dapat macam ada rupa-rupa macam ada dapat macam like kalau korang asingkan bentuk ni macam yang ni dia macam ni, lepas tu ni yang ni dia macam bentuk ni datang daripada K. Weh, nampak kan? Macam nampak kan? But yeah, punya ni just awak tukarkan ni kepada ini. Okay? So bentuk ini adalah awak just need to tukar kepada equals to K. Okay? What is K? K is value. Okay, it's a constant. Value tau. Okay? K tu pemalar ke? Yes, constant. You can put it can be any value and korang boleh cari. Okay? So bila tu dapat Y berkadar langsung dengan X. Okay? Berkadar langsung dengan X. Jadi, korang akan tukarkan ni kepada ini. So, tulis balik. Y, mana yang tukar? Equals K, X.
Macam tu je. Okay? So, tu je. Basically ni je. Kena main tukar-tukar ayat ke. Tukar-tukar ayat ke. Like, tukar tu kepada tu. Lepas tu nanti bagi value Y, bagi value X, cari K. Lepas tu bila dah dapat K, dia suruh cari value X pula. Cari value Y pula. Kalau macam ni, macam tu. Senang. Final sem exam fizik level 9 keluar Y equals to KX tapi tak ingat trauma tengok equation ni. Santai dulu cikgu ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay. Alright. Boleh? Boleh? Faham Okay. So kalau dia kata Y berkadar langsung dengan X kuasa N. Sama juga. Awak tukarkan ni kepada Y equals to K X power of N. Ini kan sebenarnya korang hanya dekat dalam ni korang kena tahu korang punya konsep je. Kena tahu pergerakan ni macam mana. Okay? Boleh? Okay. Ini adalah dua-dua daripada yang berkadar ini ubahan langsung. Sorry lama sikit nak hadam sebab dah lama tak main kira-kira ni. Tak apa, take a time. So ini adalah ubahan langsung. Bagaimana pula dengan ubahan tercantum? So ubahan tercantum adalah basically ini dengan ini sekali. Tapi pakai Y yang sama. So dia akan macam Y berkadar langsung dengan X. P Q kuasa 2. Macam tu. Okay? Thank you korang. So, thank you so much for the heart me. Cik. So, ini dikonsiderkan sebagai ubahan tercantum. Sebab dia ada yang satu yang single. Satu lagi yang kuasa 2. Ataupun kuasa anything pun boleh. Can be 3, 4, 5. Anything pun boleh. Okay? Jangan terkejut pula. Macam, kenapa tiba-tiba dia kuasa 4 Pak Cikgu? Mana boleh? Boleh. Bukan tak boleh. Okay? Alright. So, ini adalah kuasa. Ini adalah ubahan tercantum. Okay? Lepas tu nak tukar macam mana? Awak tukar je lah ni. Awak tukarkan dia kepada Y equals to K P Q kuasa 2. Awak tulis je maintain. Yang ini je awak tukar. 2 ni je awak tukar. Okay? Ini adalah ayat. Okay, ini daripada ayat. Dan awak kena tukar kepada ayat matematik. Which is this one. Boleh? Okay. Sekejap lagi tu buat soalan kan? La siapakah saya? Okay. Now, adalah fungsi songsang. Okay, ubahan songsang. Ubahan songsang. Bila dia kata berkadar songsang. Macam mana simbol berkadar songsang? Ini berkadar terus. Saat ini pula STPM Selasa ni tersesat kat sini pula. Hai Pura, welcome. Ini berkadar terus. Kalau berkadar songsang, macam mana rupa simbol dia? Ada ubah ke? Separuh infinity. Ada ubah ke kalau ni? Berkadar songsang? Super simbolnya macam mana cikgu ubah kot? Tak ada, tak ubah. Kalau ni Y berkadar terus dengan X, dia macam ni. Kalau dia berkadar songsang, dia kena yang ni dah dia songsang, terbalik ada. Betul tak? Kalau kita benda tu songsang tu. Maksudnya terbalik tu benda tu. Inilah terbalik. So bila kata X berkadar songsang, Y berkadar songsang dengan X, maka X tu pun adalah X tu ke bawah. Aduh, saya cakap rupa simbol tu macam cikgu. Tak baik. Okay. So, berkadar songsang. Dia berkadar songsang, dia kat bawah. Duduk bawah. So, jadi Y berkadar songsang dengan X. 1/X. Okay. Pasaran saham inversely proportional to equality of life. Boleh? Pasaran saham inversely proportional dengan quality of life.
Boleh. Boleh. So dalam ni matematik dia akan jadi PS equals to K over quality of life. Kenapa F? Kenapa tak L? Quality of life. Kenapa perlu cerita pasal X kak? Tak nak lah. K tu constant ke? Yes. K ni adalah value. Value. Dia macam, it can be nilai. Can be any nilai. It's a value. Okay? QOL. Tadi dia kata quality of life. Ni tadi dia kata pasaran saham berkadar songsang dengan quality of life. Quality of life. Okay? Boleh? Nah. Okay. Now. Ubahan gabungan. Memang itu ke maksud dia? Betul. Itu cara penulisannya. So, last kali adalah ubahan gabungan. Right? Ubahan gabungan. Okay, ubahan gabungan adalah combination of all. Yang tadi. So, Y berkadang songsang dengan P Q kuasa 2 over S. Macam tu. Y berkadar terus berkadar langsung dengan P Q kuasa 2 berkadar songsang dengan S. Macam tu. Kita kena tengok soalan kan. Tengok soalan baru nampak kan cikgu. Tak faham lah cikgu. Kejap. Kita cari. Sekejap. Jom kita cari. Matematik tingkatan 5 bab 1 latihan. Tak payah jawapan. Latihan je. Kita tengok kat ni. Website paling famous. Bumi Gemilang. Homeboy. Tak pasal dia bagi buat promo Taylor University guys. Okay. Ubahan. Okay. Mana satu Mana satu yang comel lah. Macam best. MIP. Oh ni Terengganu punya ni. Fofo boleh join belajar juga ke? Boleh je. Pula tak boleh. Okay. Okay, soalan ni kan. Dia tanya. Diberi P berubah secara langsung dengan punca kuasa Q. P berubah secara langsung dengan punca kuasa Q. Dia kata P berubah secara langsung dengan Q. Punca kuasa Q punca kuasa. Benda ni tak detect ni. Sekejap. Dia macam delay. Okay. Punca kuasa Q. So, maksudnya tulis satu-satu. P berubah secara langsung dengan punca kuasa Q. Boleh? Pandai Syari. Betul. Boleh? Macam tu je. Direct. Okay? You have to follow the question. Okay. Next. Kita try tengok. Kita cari yang lain. Mana lagi? Okay. Ni macam menarik. Sekejap. Okay. Dia kata. Nampak ke? Kau nampak ke? Jumlah luas permukaan L sebuah kotak berbentuk kubus berubah secara langsung dengan kuasa 2 panjang sisi X. Okay. Luas permukaan mana? Luas permukaan L berubah secara langsung dengan apa tadi? Dengan kuasa 2 panjang sisinya. Kan? Kuasa 2 panjang sisi X.
Jadi saya dulu start A Math SPM. Nice. Cara dia senang je. Buat latihan banyak-banyak. Sehari satu question. So, L tulis balik. L berubah secara langsung. Ini bentuk ikan. Dengan kuasa 2. Kuasa 2 apa? X. Ikut by ayat. Ikut ayat by ayat. Okay. Apa dia cakap, awak tulis. Gitu. Good night teacher, sorry I'm late. Saya form 21 lah. 21. Tips saya buat latihan nak tiru jawapan tak salah. Tapi kena faham konsep dan kaedah. Betul? Buat latihan hari-hari sebelum subuh tidur. Member aku tak percaya kalau aku kata aku belajar dari tiba-tiba. Apa lagi? Buktikan kat dia orang. Degree first year nak join boleh ke? Boleh. Nasib teacher ajar. Kalau tak masuk sekolah, malu selalu buat ubahan songsang. Tak apa. Kita belajar sekarang kan. Sekolah belum start belajar lagi kan. Meh. Student daripada Harvard. Serius. Uish. Udah Harvard. Oi. Hebat sangat tu. Saya tak boleh ajar. Okay. Alright. So, kita buat just ikut je ayat dia. Okay. Meh je power app. Meh hancur. Lah. Macam tu. Cannot lah gitu. Dia kena sama-sama sekali. Sekejap tengok ni. Okay. Alah, ini semua satu-satu lah. Dia tak ada yang banyak-banyak. Macam bagi banyak-banyak. Dulu dekat asrama seminggu. Taylor. Tak mau. Apa ni bagi free? Ayo. Extensive. Let me see extensive. Alah, ni ada jawapan. Tak nak ada jawapan. Kita nak buat sama-sama dengan Taylor, cukup. Cukup sudah. Okay. Dulu kat asrama seminggu dalam 4 ke 6 jam study. Worth it tak? Saja tanya. Okay. Jom kita buat ni. Okay. Ayat dia kata diberi. Sekejap, kita download sekejap. Pedro. Okay, sekejap. Alah, bukan. Sekejap. Mana? Sekejap ni, geng. Open with Microsoft Edge. Okay. Alamak, kejap. Okay. Alright. Okay. Soalan ni cakap. Kita baca soalan sama-sama, geng. Okay. Apa itu? Worth it. Arin dapat A solid. Wah, okay lah tu. That's good. That's good. That's good. Okay. So, we start with baca soalan dia. Okay. Alright. You have to read the question. Diberi bahawa R berubah secara langsung dengan kuasa 2T. Dan secara songsang dengan S. So, A, B, C, D. Mana satu? Mana yang dapat A tu? Tunjuk. Mana yang dapat A tu? Jawab. Kalau tak ni, dia kata apa? R. Tulis R. Kan? R. Lepas tu berubah secara langsung. Okay. Kuasa 2. Lepas tu apa? T. Dan secara songsang dengan S. Okay, ini ayat dia. Kalau matematik? Kalau matematik tadi apa? Jangan lari. Siapa lari tu? Mai sini. Berani lari. Mai sini. Okay, so jadi kalau kita tukar ni kepada ayat matematik, kita tukarkan ni kepada equals to K.
Tukar kepada equals to K. So, bila tukar, dia mana satu? A, B, C, D. Mana satu? Mana? A, B, C, D. Jawab. Cikgu dah bagi dah ni. A, pandai. Kan? Mana datang A, my V? Mana datang A, my V? Tak ada. Dia sampai D je. Jangan begitu. Okay. Sekarang ni dia bagi macam ni pula. V kuasa 2U sama dengan K. Alright. Dengan keadaan K ialah pemalar. Alright. So, dia kata V kuasa 2U sama dengan K. Alright. Kalau soalan dia kata start dengan U. So, kita kena biar U dia dekat sebelah kiri. Mana weh? Tak tahulah, dik. Okay. So, kita kena biar U dekat kiri sorang-sorang. Okay. So, bila tinggal dia sorang-sorang kat kiri, so kita kena buat U kat sini. Jadi, ini buat apa? Ini buat apa? Kalau ni kita buat apa? Kita bawa ke sebelah. Okay, kalau bawa ke sebelah, apa jadi? Siapa tahu? V kuasa 2U bawa sebelah. Kalau V kuasa 2 ni bawa sebelah jadi apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Punca kuasa bukan. Bukan tolak. Bukan. Punca kuasa 2. Bukan punca kuasa 2. Itu kalau punca kuasa 2 sahaja yang bergerak. Tapi ni V kuasa 2 yang bergerak. Bahagi for planet. Betul, bahagi. Okay. Yang ni V kuasa 2U. Yang ini bila bawa sebelah dia jadi bahagi. So, K bahagi V kuasa 2. Okay. Tahu tak kenapa? Tahu tak kenapa? Do you guys know why? Sebab V kuasa 2 darab dengan U. Ini, korang tak nampak. Pedro! Okay. So, V kuasa 2U sama dengan V kuasa 2 darab U. Okay. So, darab ni, bawa sebelah dia jadi bahagi. Okay. Boleh? Nak join belajar boleh? Boleh, Faizal. Meh. Okay? Boleh? Faham Tahu kenapa dah? So, yang rapat-rapat ni disebab dia darab. Asal-usul dia darab. Okay. So, korang tahu kan? Kalau tambah, bawa sebelah jadi tolak. Tolak, bawa sebelah jadi tambah. Darab, bawa sebelah jadi bahagi. Bahagi, bawa sebelah jadi darab. Kuasa 2, bawa sebelah jadi punca kuasa. Form 3 ajar juga tak cikgu? Untuk tahun ni tak. Cikgu ambil. Cikgu ajar form 4, form 5 je. Izin keluar ya cikgu. Doakan saya for flat STPM. Amin. Okay. Okay. Ni ingat tau. Ingat tau ni. Okay. Korang kena ingat. Tambah bawa sebelah jadi tolak. Tolak bawa sebelah jadi tambah. Darab bawa sebelah jadi bahagi. Bahagi bawa sebelah jadi darab. Okay? Boleh? Boleh Okay. Alright. So, macam ni tadi. Kita dah bawa sebelah. Kita dapat U sama dengan K over V kuasa 2. Alright. Form 4 bila cikgu? Form 4. Hari tu cikgu dah buat kelas form 4 untuk bab 1. Tapi cikgu punya kalau mana yang terlepas, cikgu dah upload dekat dalam YouTube dah. Ada kat dalam YouTube. Dia Rihiwara. Sama juga. Nama Rihiwara cari kat YouTube. I'm the only Rihiwara dia. Okay. Nanti dia keluar nama Cikgu Rihiwara. Okay. Form 6 ada tak cikgu? Tak adalah pula sayang. Sorry, tak ada. The only one. Only Rihiwara. Okay. Alright. So, sekarang ni, kita tahu bentuk ini ikan ni sama dengan K. Alright, so kita tukarkan ikan ni kepada ikan balik. Dia kena bertukar jadi ikan balik. So, bila tukar jadi ikan balik, dia jadi U. Ikan.
Ni dah tak ada kan? So, tinggal 1 per V kuasa 2. Alright. So, 1 per V kuasa 2. Mana satu? A, B, C, D. Mana satu? Masuk pancin. Aizen. Thank you so much for the heart me. Macam. Jawapan dia adalah apa? C. Pandai. Main teka je ni. Lah betul C. Jawapan dia adalah C. Sebab U berkadar songsang dengan kuasa 2 V. Okay. Berkadar songsang. Okay. Boleh. Alright. Now. Ini yang bahagian calculation ni. Tapi nanti dulu. Kita nak calculation lagi. Kita nak tengok dia punya ayat-ayat dulu. Ayat-ayat cinta. Alright, so M, dia kata M, diberi bahawa M berubah secara langsung dengan kuasa 2N. Dah, tu je. Dengan kuasa 2N sampai situ. Okay. Calculation yang best. I know. Tapi kita nak kena make sure kita faham dulu ayat dia dulu. Okay. Inversely proportional. Adakah sama dengan very inversely? Betul. Sama. Sama tu awak. Apa tu nama? K2H4 K2. Wait, K2H2. Helium. Hydrogen. Helium. Okay, so kita tulis balik. M. Tulis M. Lepas tu dia kata berubah secara langsung. Okay. Dengan kuasa 2N. Okay. So kita dah tahu. So ini adalah kita punya ni. So tukar kepada ayat matematik dia ada jadi M sama dengan K N kuasa 2. Okay. Alright. Okay, dia kata M adalah 18 apabila N adalah 3. Okay. M ni 18 bila N ni adalah 3. So K nanti boleh dapat berapa? Lepas tu dia cari nilai N bila M 32. So apa kita buat? So saya cari K dulu. Cari dulu K. So nak cari K, gantikan je lah. M tu 18 sama dengan K. N sama dengan 3. So 3 kuasa 2. Boleh? Faham ke? So 3 kuasa 2 9. 3 kuasa 2 9. Alright. So 18 sama dengan K 9. 9K lah. Sekejap mana? Ke depan. 9K. Alright. So sekarang ni cari K 18. 9 bawa sebelah jadi apa? Bahagi pandai. So bahagi 9. So K kita adalah 2. Ini adalah K. Tak habis lagi. Tak jawab soalan lagi. Sebab dia suruh cari nilai N. Bila M adalah 32. So what we do? We sub masuk. Okay. Kita sub masuk balik. So M 32. Sama dengan K sama dengan 2. N kuasa 2. N. Nilai N ialah Valorant. Bukan. Sabar. Tahu nak main Valorant. Sabar. Okay, so 32. 2 ni bawa sebelah dulu. Okay. 2 bawa sebelah dulu. Okay, 2 bawa sebelah. Darab jadi bahagi. So 32 bahagi 2. Berapa? 16. Sama dengan N kuasa 2. N kuasa 2. Nampak kan? Okay. Kita sengit sikit. Okay. Lepas tu. Lepas tu. Kuasa 2 ni bawa sebelah jadi. Apa jadi? Kalau dia kuasa 2 bawa sebelah. Jadi N tinggal. Punca. Pandai. Punca 16. Nampak ke? Baju cikgu kacau. Sekejap. Okay, nampak tak? Punca kuasa. Pandai. Bukan bagi 2, bukan. Bukan punca kuasa. Okay, so punca kuasa 16 berapa? 4. So jawapan dia adalah C.
Okay. Yo, sorry. Tak nampak. Yo. Nampak tak? Sorry. Ush, cikgu besar sangat lah, geng. Kejap. Ya, nah, cikgu dah tepi. Nampak. Nampak eh? Tak nampak. Sampai hati tak nampak. Siap korang kalau tak nampak. Okay. Jangan laju sangat First time belajar Mac guna method VTube. First time for everything. Saya adalah cikgu pertama. I am the Malaysian first VTuber teacher. The first Malaysian VTuber teacher. Jarang-jarang dia buat orang kan. Saya lah yang pertama. Form 5 je ke ajar ni? Tak adalah. Form 4 pun ada. Cikgu ajar apa? Cikgu ajar untuk tahun ini. Cikgu ajar math, science dengan English. Form 4 dan Form 5. Form 3 ada tak? Tak ada lah sayang. Tak ada. For now tak ada lagi. Sambil buat essay sambil dengar cikgu ajar math. Boleh. Kita layan. Okay. Alright. Now. Ambil kau. Wish. Dia bagi ayat kuadrat, ayat linear guys. Dia bagi ayat linear. Soalan linear. Dia beri bahawa Y berubah secara langsung dengan 5X tambah 2. Thank you so much for the heart me, Mate. La ilaha illallah. Kenapa tu? Kenapa? Kejap korang. Kenapa tu? Kenapa? Siapa suruh? Pandai muka. Okay, cikgu dah kembali. Follow dulu, nanti form 4 tengok live ni balik. Boleh. Habis anak murid ribut lah hal tu. Tak. Anak cikgu. Anak bulu. Tangan dia sangkut kat kipas. Kipas duduk tu kan. Dia kipas duduk tu yang apa? Dia betul sangkut kat jaring tu. Atau dia wow. Tu yang cakap, buat lagi. Mana muka? Nakal sangat. Alah sian. Tak payah cia ke dia. Budak nakal tu. Okay, so dia kata Y berubah secara langsung dengan 5x tambah 2. Okay, jap. Jom kita try buat dekat ni. Kita buat kat kita punya ni. Whiteboard. Gitu. Okay, so tadi kata Y berubah berkadar langsung Mana? Apa ayat dia? What was the ayat lagi? Berubah secara langsung. Berubah secara langsung dengan 5x tambah 2. Hi Miss, hi. POV kitten, Mama help. Memang anak kucing, memang. Saya gerak dulu cikgu, esok nak kena bangun pergi sekolah. Okay, elok. Alright, so berubah secara langsung. Kalau berubah secara langsung, simbolnya ikan. Bentuk ikan. Soalan ni sentiasa bentuk ikan. Kek, mak ilu. Gitulah. Alah, terasa tua jap. Okay, so Y berkadar langsung dengan 5x tambah 2. Okay. Ni teknik psikologi ke ni? Kenapa bila tengok VTuber yang senang faham? Yes. Wedeh bab easy nak pass kan? Alright, so kita buat Y sama dengan K 5x tambah 2. Okay. Kena kurungan tau. Make sure korang letak kurungan korang. Okay.
Sebab K ni nanti akan darab masuk dalam. Okay. Kalau korang tak nak masuk dalam, tak apa. Yang first korang cari K dulu. Yang penting. Bukan H ke? K sayang. K. Letak K. Usually pakai K lah. Alright. Okay. So. Alright. Now kita kena tengok balik soalan. Soalan ni cakap apa? Soalan ni cakap Y24 X negatif 2. Y24 X negatif 2. So Y sama dengan 24. X sama dengan negatif 2. Okay. So kita gantikan Y dengan X ni. So Y sama dengan 24. Sama dengan K. K biar dekat luar tau. So 5 darab dengan negatif 2. Okay. Ni sini. Tambah dengan 2. Okay. So dari dalam. Settle dari dalam. Negatif 2 darab 5 jadi negatif 10. Okay. Negatif 10 tambah 2 jadi negatif 8. Lepas tu 24. Jadi daripada sini K, kita kena cari K. Macam nak cari K. So yang ini bawa ke sebelah. Ini ataupun nama like ini, selain daripada ini known as also macam ni. Negatif 8K. Okay. Negatif 8K. Baik, aku duduk rumah tengok VTuber exam baru turun sekolah. Jangan macam tu. Jangan macam tu, geng. Tak mau gitu. Okay. So negatif 8K. Negatif 8K. Negatif 8 ni kita bawa ke sebelah. Darab jadi bahagi. So 24 bahagi negatif 8. Dapat berapa? Kenapa saya yang form 4 faham ni? Baguslah tu. Nanti awak form 5 senang jawab. Senang kan? So 24 bagi 8 berapa? 24 bagi 8 berapa? Siapa tak tahu? Siap dia. Siapa tak? Cepat. Dapat berapa? Dapat negatif. Ni jadi negatif kan? Negatif 3. Negatif 3. Dia negatif 3 tau. Okay. Alright. So, lepas tu soalan dia kata, cari apabila Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Okay. So, sekarang ni dia nak Y sama dengan 5. X sama dengan berapa? Itu soalan dia. Oh, the 8 stays negative betul. Jangan turun. Anak mama tak mau. Okay. Stays negative. Yes, it stays negative. Do you know why? Sebab kita punya ni dia negatif 8K. Ini dekat tengah-tengah ni adalah darab. So macam it's negative 8 darab K. Right? So kita nak ini negatif 8 ni. So darab ni follow. Dia akan bawa sebelah jadi bahagi. That's why negatif ni pun follow. Okay? Boleh? Boleh? Kadang kan student dia macam tak faham kenapa masa bila dia tukar petolak negatif, masa bila dia darab, masa bila dia bahagi. Korang kena tengok dia punya condition ni macam mana. Kalau macam nombor dengan huruf kan. Nombor dengan huruf 5x contoh. Macam ni 5x. Ini sama dengan 5 darab x. So bila dia dah macam ni, korang kena ni. Ini yang korang ubah. Bawa gerak kiri kanan tu. So kalau ni bawa sebelah dia jadi bahagi. Terlupa tukar sign terus hilang 8 markah. No. Aduh. Ini stay. Jadi korang ni je. Unless kalau dia macam K tolak 8. Ini lain. Kalau K tolak 8, it's a different story. So ni 8 yang akan bawa sebelah dia tolak. So dia akan jadi tambah. Faham? Dia kena tengok keadaan dia. Kalau K tolak 8 tak sama dengan negatif 8K. Betul tak? Okay, so soalan. Kita kena go back to soalan. Soalan dia kata Y sama dengan 5, X sama dengan berapa? Okay, so tadi kita punya formula was Y sama dengan
negatif 3 kan. 5x tambah tambah ke? Tambah 2. Okay. Bila tambah 2. Sekarang kita ada y je. Kita nak cari x. So, gantikanlah. Y tu sama dengan 5. Sama dengan negatif 3. 5x tambah 2. Okay. So, what you do? Start dari luar dulu. Luar bawa sebelah. Ini apa? Ni darab. Bukan tolak tau. Ini darab. So, bila darab, dia akan bawa sebelah. Dia jadi bahagi. So, dia jadi negatif 5/3. Okay. Sama dengan 5x tambah 2. Okay. So, lepas tu tambah 2 ni bawa sebelah jadi negatif. Ni bawa sekali sign depan dia tau. Bawa negatif. So, dia akan jadi negatif 5/3 tolak 2. Okay. Boleh. Sama dengan 5x. Betul kan formula aku? Betul kan? 5x tambah 2. Okay. X tambah 2. Okay. Alright. Negatif. Negatif. Maksudnya, dia akan stay negatif. Okay. Dia tolak. Lepas tu, 5/3 dengan 2. 2 ni adalah 6/3. So, 11/3. Sama dengan 5x. Jadi, nak cari x. Ini bawa ke bawah. Betul. Dia darab, dia jadi bahagi. So, negatif 11. Bahagi. So, bahagi 3 dengan 5. Ni darab. So, bawa sebelah dia jadi bahagi. Dia duduk bawah juga. So, darabkan. Dia jadi negatif 11/15. Tadi siapa jawab? Ami Betul. Betul Ami jawab. So, jawapan dia adalah A. Salah. A. Negatif. Betul lah. Negatif. Jangan lupa negatif. Negatif. Okay, boleh. Kenapa? La ilaha illallah. Tadi ada kucing tangan tercepit. Ya Allah. Oh, dah start pening dah ni. Dah start pening? Dah pening dah? Baru berapa soalan. Okay. Susah Susah ke? Susah ke wak? Nanti soalan macam ni yang baru best buat. Soalan panjang-panjang ni kan. Awak kena ni. Satu yang awal tu terus. Faham? Start tukar-tukar tu. Sebenarnya kan kalau korang tekan kalkulator boleh cari. Kalau korang tak, kalau reti lah, korang pakai apa ClassWiz. ClassWiz bukan. No. Korang pakai SVPen pun boleh dapat direct sebenarnya. Dapat calculator kalau korang tahulah cara dia. Nak ajar boleh, tapi itulah panjang. Nanti cikgu buat satu sesi, kita buat checking answer with calculator untuk soalan objektif. Pakai calculator. Okay? Alright, so macam soalan ni kan. Kita buat soalan ni, satu ni jelas. Sekejap je. Tajuknya dah habis dah. Sekejap je benda ni. Tak lama pun. Kan? Sedangkan okay, kita buat satu soalan ni. Last. Tengok macam mana. Okay ke tak? Okay, dalam satu persiapan untuk meraihkan persaraan Cikgu Hasan. Cikgu Hasan nak bersara, geng. Murid-murid dikehendaki untuk menyusun kerusi di Dewan. Masa yang digunakan 30
T jam untuk menyusun kerusi di dewan berubah secara langsung dengan bilangan kerusi X dan secara songsang dengan bilangan murid Y. Okay. Why so short? Sebab tajuk dia tak banyak mana. Tajuk ni tak susah pun. Okay, lepas tu dia beri 15 orang murid menggunakan 1 jam untuk menyusun 1,500 buah kerusi. Okay. Alright. So, kita buat dia punya ni dulu. Variation. Bentuk variation dia dulu. Okay, so dia kata apa? Dia cakap buat satu-satu ayat dia. T jam. So, buat T. Menyusun ni berkadar langsung dengan bilangan kerusi X dan secara songsang dengan bilangan Y. Macam tu je. T. Okay, so write the situation in variation form. So variation form apa? Yang ini ke? Betul. Memang macam ni je, variation form. Okay, now sekarang ni dia kata ungkapkan T dalam sebutan X dan Y. So kita kena cari yang K. Kat sini kita kena cari K. K dia apa? So daripada sini kita buat T sama dengan K X over Y. Okay. T sama dengan K X over Y. T sama dengan K X divided by Y. Okay. So lepas tu dia kata tadi 1 jam. T sama dengan 1 jam. Lepas tu X dia berapa orang? Y dia berapa? Okay. So what you do? Let me check. Okay. So dia cakap 15 orang murid. Murid dia adalah Y. Kena check satu-satu tau. Murid dia adalah Y. 15 orang. So, ni adalah 1,500 kerusi. Okay, so what you do, you gantikan je untuk cari K kat dalam ni. Okay. So, T sama dengan 1. Okay. X sama dengan 1,500. Y sama dengan 15. Okay. So, macam nak cari K? Ni, bawa sebelah. Bahagi, bawa naik dia jadi. Bahagi bawa sebelah dia jadi darab. So 1 darab 15 sama dengan K 1,500. Okay. Lepas tu nak tinggalkan K seorang-seorang, ini kena bawa sebelah. So 15 bahagi 1,500 sama dengan K. Jadi K dia sama dengan berapa? Kalau tekan kalkulator 15 1. So jadi 0.01. Kan 1 2. Betul lah. Okay. So K sama dengan 0.01. So awak punya formula dia, asal dia punya original formula dia akan jadi T 0.01 X over Y. Okay. Boleh? Alright, now, lepas tu dia kata apa? Soalan dia tanya apa? Lepas tu dah, macam ni je. Ini untuk soalan. Soalan yang next tu. Ni. Ini. Jadi, 2 markah. So, jawapan dia tadi adalah T sama dengan 0.01 X over Y. Okay? Dah. Ini settle. Ni jawapan dia. Okay. Lepas tu dia tanya, berapakah masa diperlukan sekiranya jumlah kerusi disusun adalah 1,000 dan 5 murid hanya menyusun kerusi tersebut. Okay, dia suruh cari T. T dia berapa? Kalau Y dia 5, X dia 1,000. Banyak X dia ni. 1,000. Terkoma banyaknya X dia. Dia X banyak-banyak buat apa? Jadi, okay, Y, X. Okay, jap. So, sekarang ni kita dah ada ni. Kita nak cari T dia je. So, dia kata Y sama dengan 5. X sama dengan 1,000. Okay, so T
sama dengan 0.01 1000 bahagi dengan 5. So 1000 1 2 3. So 10 bahagi 5 sama dengan 2. So T ambil masa selama 2 jam. Macam tu. Okay, simple kan? 1000 beli kain. Aduh. 1000x. 1000x. Ramai sangat tu. X ke ramai buat apa kan? Siapa punya X ni ramai sangat? Aduh koma. Tacut. Okay, jadi T sama dengan 2 jam. Okay. So this is your answer. Alright, last kali. Hitung bilangan murid. Okay, dia nak apa? Bilangan murid Y. Dia nak Y berapa orang? 9 page lagi. What do you mean 9 page? Y sama dengan? Dia nak cari Y berapa? Y? Sebab Y. Why not? Okay. So, bilangan murid adalah Y. Okay, yang diperlukan sekiranya 1500 kerusi. Okay, X dia sama dengan 1500. Disusun dalam tempoh. Okay, T sama dengan 45 minit. Okay, sekarang ni isu dia T kita kena dalam berupa jam. So, 45 ni kena tukar kepada jam. 45 minit ni kena tukar kepada jam. Jadi, 45 minit darab dengan berapa? 60 minit 1 jam. Minit potong jadi 45 minit bagi 60. Jam. Okay, berapa? Darab 5. Darab 5. 46. Minit 5. 9 per 12. Boleh tu kurangkan lagi tu. Sekejap. Kalau darab 5, 9, 12. Darab 3, 3 per 4. Okay, so dia adalah 3 per 4 jam. Ataupun 0.75. Okay. Alright. So, 0.75. Alright, now kita masukkan benda ni balik. Okay, kita tadi dapat berapa? Dia T sama dengan 0.01 X over Y. Okay, X kita 1500. T kita berapa tadi? T kita berapa? 0.75 ataupun 3 per 4. Dua-dua works. Okay. Dua-dua works. Okay. So, kita masukkan information 0.75 sama dengan 0.01 1500 bagi Y. So, kita nak cari Y. Y ni bawa sebelah sini. 75 bawa sebelah sini. So, bila bawa sebelah, dia akan jadi 0.01 500 bahagi 0.75. Okay, tekan kalkulator. Berapa dapat? 0.01 darab 1500 bahagi 0.75. So, dapat 20 orang murid. Tada! Darab tentu bahagi. Yes. Yang ini sebab mulanya Y pergi sana. So, bila Y pergi sana, dia akan jadi 0.75Y. Lepas tu 0.75 bawa sana pula. Dia jadi bahagi. Macam tu. So, kita dapat 20 orang murid. Jadi, jawapan dia adalah berapa? 3 markah ni, geng. 3 markah. 1 markah. Okay. Biasanya 3 markah tu kat sini. K1. Ni K1. Korang dapat ni 1 K1. Lepas tu korang buat mana tadi? Yang ini lagi 1 K1. Ini jawapan N1.
dapat markah. Macam tu pembahagian markah. K adalah kaedah, N adalah nilai jawapan dia lah. Usually macam tu. Okay? Boleh? Okay, the reason why cikgu buat macam ni tadi kan, korang mesti macam, apa cikgu buat macam ni. Ini contribute you guys markah sebenarnya. So the reason why korang sebelum ni pernah buat macam benda ni like congak je, tak letak, lepas tu tak stick ke apa ke, dia akan macam tolak markah. Macam ada markah kurang. So this is, I usually buat benda ni dan sentiasa dapat full mark lah. Alhamdulillah. Dapat markah penuh. Alhamdulillah, sebelum ni trial dapat berapa entah, tak ingat. Lama dah. Okay, boleh. So ini jawapan dia berapa tadi? Y sama dengan 20 orang. Okay, boleh. Ini jawapan dia. Okay, settle. Ni soalan bahagian B, geng. Berapa markah? 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8 markah. Oi, soalan macam ni keluar kat exam bestnya. Best betul dapat soalan macam ni tau. Kalau dapat exam. Sangat best. Ni lagi gila. Seronok soalan macam ni. Tapi bab ni jarang keluar kertas 2. Betul. Tapi teacher. Hai Saito. Bab ni jarang keluar. Dia ada keluar. Cuma dia tak banyak. Dia jarang keluar. Tapi ada. Dia still ada. Cuma, you know. Kalau ada, wish, bonus sangat. Can I go to the bathroom please lah kau. Boleh, tapi jangan bawa phone sekali. Dah habis. Okay. Alright. Teringin juga kan SPM tengok soalan macam ni keluar. Oh, bestnya. Senangnya dapat markah. Alhamdulillah. Berdasarkan 3 orang pekerja terdapat misi. Okay. Seronok soalan macam ni. Okay, pastinya soalan ni first dia akan bagi macam statement biasa je. Ini kalau awak baca tak ada apa sangat pun sebenarnya. Pasal dia kata berdasarkan pengalaman Ahbun, 3 orang pekerja dapat menyiapkan kerja-kerja menyimen seluas ni dalam masa 4 jam. So ni ada 3. So dia ada 3 detail. Tanya Saito, thank you so much for the heart me. Happy teaching teacher. Hai. My exam ada keluar. Wait, really? Wish, untung dapat soalan macam ni tau sebenarnya. Dia beri masa T berubah secara langsung dengan luas santai dan secara songsang dengan bilangan pekerja. So T berkadar secara langsung dengan apa? Luas santai A songsang dengan P. Macam tu je. Pasal dia suruh ungkapkan. So ungkapkan dia suruh cari K sekali. Dia nak T sama dengan K apa? A over P. Macam tu. Dia tak nak ada K. Dia nak A dengan P je. Okay? Bila dia kata ungkapkan, maksudnya T tu dekat kiri. Equals tu. Ungkapkan. SPM saya dulu K2 senang. K1 agak susah. Oh, really? Awak SPM tahun bila, Ami? Ami SPM tahun bila? Ni lain pula. Yang kedua ni dia bagi second. Ada 2. Dia ada kena buat yang baru. Tahun 2023. Oh. 2023. So 2 years ago. Right. Ni pula lain. Ni pula lain. So dia kena buat dari awal. Dia basically gabungan ini, yang ini dengan yang ini. Terus itu yang dia 5 markah. So total yang ini 10 markah. Best. Soalan ni kalau keluar exam best. Soalan exam macam ni, is it? Yes, betul. Soalan exam memang macam ni.
Dia soalan ayat panjang-panjang. Tapi dalam matematik kan, korang kena ada highlighter tau. Korang kena ada highlighter. So korang baca. Bagi kerja-kerja pemasangan jubin. Kenapa? Oh. Masa T jam berubah secara langsung dengan bilangan jubin. Kong. Aduh. Okay. Dengan S. Dan secara songsang dengan bilangan pekerja. Korang kena ni. Hello. Nak sembuk. Okay, boleh. Sila lah. Kalau banyak latihan ni sebab paling malas. Banyak kena baca. Ya. Tapi, bila korang dah buat korang macam like sekali lalu je. Dalam SPM, tak boleh bawa highlight. Pakai pensel nak fokus. Tak boleh highlight Tak boleh bawa highlight Serius lah. Cikgu pun tak tahu. Cannot. Dang. Kan? Rasa macam boleh je dulu. Cikgu dulu, minyak angin pun cikgu bawa masuk exam. Minyak angin pun cikgu bawa masuk exam. Keep. Lepas tu, awak jawab je lah. Lepas tu dia suruh dibagi keluasan 50, perlukan 540, bilangan pekerja 3 orang. So awak cari. Okay. Dengan information yang ini ayat pertama adalah awak punya ayat. Awak punya T. T berkadar terus, berkadar langsung. S bahaya songsang dengan P. Macam tu. Lepas tu ayat kedua, which is this, starting this dengan sampailah mana? Ini. Iki. 2 jam. Ni pun 2 jam. Dalam tempoh 2 jam. So korang ni cari. Gitu. So ini pun adalah untuk mencari. Ini information ni untuk cari K. Lepas tu, sekiranya bilangan ini dalam tempoh 3 jam. Yang sama. Bilangan jubin yang sama. Kerja pemasangan hanya dapat dalam masa 3 jam. Berapa pekerja perlu disiapkan? Ini jawabkan soalan akhir dia. Apa yang dia nak macam tu. Should be easy. Memang should be easy. Okay, so daripada sini kita boleh cari K. Betul? So, kita buat ni last. Last. Lepas tu dah. T sama dengan K S over P. Betul? Okay, so kita ada information kita apa? 540 keping. Jubin apa? S. So, S sama dengan 540. Lepas tu, 3 orang pekerja. Pekerja P. 3 orang. Tempoh 2. Okay. Alright. So, daripada sini, kita boleh cari K. 2 sama dengan K. 540 bahagi 3. 540 macam 1, 2, 24 80. So 180 K sama dengan 1/90. Betul ke? 540 bahagi 3. Betul lah. Betul lah. 1/90. Okay. So 1/90. Awak punya T sama dengan 1 per bukan 1 S 90 P. Macam tu. Okay. So daripada ni next soalan dia kata benda yang sama, jubin sama, 3 jam. Berapa orang? So next punya keadaan ini first. Ni first. Right? So second situation dia yang sama, bilangan jubin sama. Tapi jam dalam masa 3 jam. Berapa banyak pekerja dia nak? Berapa banyak pekerja dia perlukan? Lupa, tak nampak. Kejap, cikgu saya ingatkan. Oh no, korang boleh dengar? Okay. So, apa kita buat? Kita kan, boleh je. Wait, never mind. Okay. Sekejap, tunduk. Tak mau. Okay. Lari tak mau. Shoot tu. Okay, alright, never mind. So, kita buat kat tengah nilai.
So ni jadi 540. 40. P tak tahu. T jadi 3. So gantikanlah 3 540 bagi 90 P 001 berapa? 54 bagi 9 berapa? 6. Okay, P bawa naik. P bawa naik sebelah. Dia jadi 3P sama dengan 6. Jadi P sama dengan 6 bagi 3. Dapatlah 2. Yeah, betul lah Rin. Pandai. So P kita perlukan 2 orang. Settle. Soalan sini senang. Seronok jawab kalau dapat exam. Tapi itulah soalan ni dia macam dia buat kebab macam mana pun dia macam still boleh jawab. Setakat ni semua orang masih boleh jawab. So tak, dia impossible lah kalau macam cikgu saya tak boleh jawab langsung lah. Saya terpam langsung. Impossible. The only reason yang korang tak boleh jawab adalah is korang tak, kalau korang tak reti baca je lah. Itu lain cerita. Itu cikgu kena lain sikit. Kalau boleh saya dapat soalan jadi seronok saya kan. Okay? Boleh? Susah ke senang? Kita start tingkatan 5 dengan tajuk ubahan. Susah ke senang? Susah ke? Susah Boleh, senang. Okay. Harapnya senang lah untuk semua orang. Senang, pandai. Macam Ami. Thank you korang mana yang sahut. Terima kasih. Sayang korang. Muah. Okay. Alright. Sekian saja kelas kita pada malam ini. Habis dah. Pejam celik habis satu tajuk. Cikgu dah habis dah tajuk ni? Dah. Senang cikgu setakat ni lah. Belum masuk bab 2. Bab 2 metrik. Metrik lagi senang. Metrik senang. Tak jaya? Tak jaya? Tak jaya? Tak jaya tengok bulan 2 ni nanti. Sekejap Mari kita tengok berapa hari bulan cikgu buat. Cikgu buat bila? Sekejap let me check. Pedro. Salah. Sekejap. Dah habis dah? Dah? Habis dah? Settle dah? Okay, wait. Mana? Okay, sekejap. Carnival. Kita tunjuk jadual kita. Next chapter kan. Korang nak tahu next chapter bila kan? Untuk form 5. Cikgu dah upload jadual tau dekat dalam dekat YouTube. Bukan, dekat TikTok. TikTok, Instagram, I already update kat situ. Alright, nah. So, kita punya next class untuk Math bab 2 adalah 8 hari bulan 2. Okay, so kalau siapa-siapa nak join, boleh simpan lah. Boleh simpan di jadual. Dekat dalam my TikTok, my recent post. 8 hari bulan 2 untuk Math tingkatan 5 bab 2. Next time adalah AdMath. Minggu depan AdMath. Final saya 26 hari bulan 1. 26 hari bulan 1. Nak belajar AdMath. Good luck. Good luck Ami. All the best. Ami boleh buat. Budak pandai ni. Cikgu percaya awak boleh buat. Amin. Okay. So next class kita adalah AdMath tingkatan 4 bab 1. 22 hari bulan Januari. Okay. Boleh. Siapa nak join boleh join. Okay. Boleh. Cannot. Can? Kau Iji ambil MX ke Kau Iji? Boleh. Bagus. Nanti kita suka. Nanti kita mahukan. Yes, ambil. Datang. Nanti esok cikgu akan upload yang malam ni punya vote. Malam ni punya vote cikgu akan update dekat dalam YouTube lah.
So macam kalau korang nak tengok YouTube. Apalah saja. Ni cik dah upload dah. Yang ni fungsi kuadratik cik dah masuk dah untuk form 4. I thought you teach chemistry. I teach all. Bio, fizik, kimia mah. But sebab cikgu nak fokus dekat subjek yang semua orang akan ambil. Nak chemistry ke? Kau izin nak chemistry juga ke? Oh, ada. Organic chem next. Organic chem. Saya memang kos chem. Oh, ya ke? Ken. Boleh. Nanti cikgu plan lah kat situ. Boleh. Korang belajar dulu kat sekolah. Kalau tak faham, nanti korang dengar penerangan cikgu. Penerangan cikgu lain sikit. Sekolah lain sikit. Sekolah dia ikut buku. Kadang biasa sekolah ikut buku. Dan dia orang ada ajar basic awal-awal. So, cikgu akan betulkan pemahaman korang je nanti. Gitu. Okay? Boleh? Can lah. Ui, ada 12 view dah Wah, aku baru post malam. Ingatkan tak ada orang tengok. Ada orang tengok rupanya. Okay. Alright. So, setakat situ sajalah pada stream kita pada malam ini ya, rakan-rakan, anak-anak murid kesayangan cikgu. Wah. Semoga apa yang cikgu ajar hari ni korang dapat serap masuk lah. InsyaAllah, amin. Kalau kata ada masalah ke, macam tak faham ke, boleh je tanya cikgu. Boleh je tanya dekat dalam ni. Dekat dalam YouTube. Kalau ada soalan, kita akan try tanya. Kita akan jawab lah. Okay. Alright. Saya nak puasa esok. Okay. Selamat puasa Harin. Alright. Dah. Okay dah. Habis dah. Okay. I'll see you guys hari Khamis. Rabu. Rabu kita ada ni. Kita ada match arena dengan orang. Kita ada match arena Rabu ni. Okay. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Bye. Dengan orange. You. Bye. Waalaikumsalam. Good night. Bye-bye. Pedro Dah, bye.